Sana highway Sungai Dua. Highway Plus Sungai Dua ke Bertam. Betul-betul sebelah matrikulasi. Okey, tu dia pukul 3 pagi COD ayam. Terima kasih. Baik, terima kasih. Okey tuan-tuan, sekarang ni kita dah sampai dah. Mai jom mai. Rumah kawan kita boleh tengok tu. Jalan. Durian Tree House. Kita makan musang king dan juga durian lain dengan view depan saya ni, tengok tuan-tuan. Oh dia. Makan durian menghadap view. Tuan, ni kelapa sarbat. Ayak kelapa sarbat dengan mi sotong Hamid Patom. Ni legend ni daripada zaman saya sekolah rendah dah ada dah. Bagi kita makan kat Esplanade kali ni. Mantap. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua sahabat-sahabat Atuk Farm. Alhamdulillah, bersyukur kita dapat lagi kita bertemu dalam konten kali ini. Alhamdulillah, kalau tuan-tuan nak tengok sekarang ni, inilah suasana Atuk Farm. Okey. Pada waktu tu dia. Ayam Asrolop ada, Royal ada. Ni Royal Asrolop ada 200 ekor. Tulus kita duk kumpul induk jadi 40 ekor. Sasek ada, Sasek, Tulus, anak-anak dia. Lepas tu induk. Ni suasana waktu maghrib. Tu dengan India Rana ada, yang dabung Kelantan. Ini yang dekat ni. Apa nilai? Ada 30 ekor. Okey tuan-tuan, sebab saja share ni sebab esok insya-Allah kita buat kursus di Pulau Pinang. Akan ada dalam video ni. Dan mungkin seramai lebih kurang 30 orang lah, 30 lebih. Ramai lah, paling ramai lah sejarah lah. Apa-apa saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada supporter Atuk Farm. Alhamdulillah, syukur. Reban portable kita sekarang ni, Banglo Haiwan, dah berjaya terjual 71 unit. Alhamdulillah, terima kasih sebab sudi support. Alhamdulillah, syukur. Kita boleh sebarkan lagi ilmu dan manfaat ni, insyaAllah. Okey, mari kita tengok tuan-tuan. Ni kita nak hantar ke Port Dickson. Yang ni model 2 tingkat. 3 pintu 2 tingkat. Tu. Bawah deboh tray. Bawah deboh tray, okey. Bawah deboh tray. Okey. Ni pun sama, yang ni nak hantar ke Sepang. Unit ke 70. Yang tu ke 69, yang tu nak hantar ke Pendang pula Stang Kedah. Type C 2 pintu macam biasalah. Dan ini tu dia mobile Atuk Farm. Mobile Atuk Farm penuh tuan-tuan, penuh. Orang kirim ayam, tu dia tu. Penuh. Banyak ni. Squirrel white ada, Sussex ada. Dalam ni saja berapa ekor tak tahulah. Nak hantar dekat 5-6 tempat sebelum nak sampai Pelabatan esok. Sementara tunggu depa sembahyang maghrib selesai sat. Lepas tu kita gerak lah, insya-Allah. Doakan semoga selamat perjalanan. Okey tuan-tuan, sampai dulu tempat yang pertama iaitu Jeram. Okey, jom kita tengok. Assalamualaikum. Allah. Aduh. Tak pendapat komen macam tu dia tu. Sasek. Ayam Sasek. Ni 7 betina kan tuan nak? 7 betina. Tu 2 bulan 2 bulan 2 bulan 7 betina. Okey tuan-tuan, kita dah hantar dah ke Jeram, Selangor. Sekarang kita on the way naik Highway Plus. Lepas tu kita akan deliver lah. Seterusnya kat mana? Cemor Perak. Cemor pula. Okey, sekarang pukul 11.30 malam. Kita ada dekat Bukit Tagar. Bukit Tagar. Lagi 10 minit nak masuk Highway Plus. Kita sambung. Okey tuan-tuan, sekarang dah pukul 1.30 dah. Baru sampai dekat, baru lepas video Tapah. Baru lepas Tapah. Jalan jam tadi. Ya Allah. Kita barulah lancar sikit. Jom. Okey tuan-tuan, lokasi yang kedua kita sampai dekat Meru Ipoh. Tunggu orang tu main ambil. Tunggu sahabat kita main ambil ayam yang kedua. Lah ni pun lebih kurang dalam pukul 2.20 dah, 2.20.
Sementara nak sampai. Tunggu Zat, nak main dah tu. Tu dia sampai dah. Okey. Tengok Abang Imran kita ambil ayam apa? Ayam apa, Imran? BTR 7 ekor. Kita tengok. Tu dia ayam. Penuh. Yang angsa, okey dah angsa tu okey. Okey. Angsa okey. Bos. Okey, waalaikumsalam. Okey tuan. Tu dia. Tuan, dia pun dah jalan. Lah ni kita sambung lokasi yang ketiga ke Cangkak Jering. Okey, sekarang kita ada dekat Jelapang. Nak masuk Terowong Menora dah. Sekarang pukul 3 pagi. Kita duduk di belakang saya ni Pekan Cangkak Jering. Kita tunggulah dia mai. Okay. Ada 2 kotak. Apa dia ni? Sasek Ni semua sasek. Ni astrolog sasek. So yang ni tinggal apa anak asal? Anak asal dengan korowat. Ni ni korowat juga. Okey. Tak lama. Okey, tu dia pukul 3 pagi COD ayam. Terima kasih. Baik, terima kasih. Okey, tuan-tuan, sampai dah yang kedua. Allah. Okey. Sasek apa ikut 5? Ya, bang. Okey. Alhamdulillah sekarang ni kita dah settle dah hantar ayam 35 ekor pergi dekat Iyan. 10 ekor angsa hantar pergi dekat Palang Batas. Lah ni tiba masanya kita nak buat kursus. Lah pun pukul 9 ngam-ngam. Jom kita tengok peserta-peserta kita. Jom ramai dah parking. Assalamualaikum. Naufas. Allah. Oh, ramai dah tu. Depa ready dah. Ada lagi tak? Oh ya. Ada lagi. Kita orang pisat lah. Jom, cik. Jom. Ramai dah tu. Ramai. Oh, tu Nafas Farm punya kereta kan dia. Jom tengok. Jom. Oh, tu ramai dah. Dia pakai duk main dah tu. Tuan, lah ni ada lebih kurang dalam 15 orang ada tu. 15 ke 20 orang. Kesemuanya 20 orang. So 20 orang pula. Kesemuanya 30 orang. Ni kira kali pertama kita buat ramai juga ni, kira ramai sungguh ni. Kita gabung dengan Nafas Farm. Okey, insya-Allah. Kita tengok macam mana perjalanan dia. Sekarang ni Nafas Farm, okey. Lagi giliran saya pula. Kehadiran lebih kurang 30 orang. Okey, jadi kalau perempuan saya cuma nak cakap bila berternak ni. Okey tuan-tuan, alhamdulillah selesai sudah kursus kali ni. Tuan-tuan tengok kat belakang lengang dah. Lengang dah, alhamdulillah, syukur berjalan lancar. Walaupun kita tak cukup tidur sampai tadi pun pukul 5.30. Alhamdulillah selesai. Allah pemudah segala urusan. Tak tahu sempat rakam ke tak, saya pun tak perasan tadi. Okey. InsyaAllah lepas ni kita akan terus esok Ahad rehat saat. Banyak meeting nak buat. Lepas ni hari esok kita pergi jumpa kawan-kawan trip utara. Ada hak ladang angsa lah, ada ladang leghorn lah. Tengok kalau saya sempat rakam, insya-Allah saya rakam. Macam tadi kita deliver 2 customer pun saya tak sempat dah rakam. Satu Yan Kedah, satu lagi 10 ekor anak angsa di Palang Batas. Okey. Tak apa pun, alhamdulillah Allah bagi pemudah urusan kita. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat dah. Okey, baik. Ciao. Sekarang tiba untuk waktu makan malam. Program kursus pun dah selesai semua. Esok baru kita buat program dekat lawatan lah, dekat ladang kawan-kawan. Jom kita tengok kita makan apa. Tempat special di Bagan Belak. Dia tu tuan-tuan, warung Dean Scott. Ni udang ikan bakar sate, Bagan Belak, telur air tawar. Jom tu. Ui, ada bebes. Ada burung. Tu dia. Ada ikan. Ini dia keluarga Atuk Farm.
Daniel ada. Imran. Ya, semua ada. Mak Tok, Tok Wan, Atuk semua ada. Okey, tu dia sotong goreng tepung, sikat sikit limau. Okey tuan-tuan, sekarang kita dah sarapan pagi dekat Atuk Farm ni Pulau Pinang. Dan ni kita pergi jumpa ladang pertama. Dia nak buat ladang angsa. Projek kita juga. Jom kita tengok. Assalamualaikum. Mana Tuan Syarul? Oh dia. Oh dia 10 hektar. Assalamualaikum. Itu bos mana? Bos Syarul. Bos Syarul tak ada datang. Tak ada mari lagi. Belum. Dia pun projek. Syok lah, siapkan parit longkang mau buat dah. Ni ITV pun dah. Tu dia tu. Sana highway Sungai Dua. Highway Plus Sungai Dua ke Bertam. Betul-betul sebelah matrikulasi. Tuan-tuan nampak tak apa dia yang saya nampak tu. Hujung tu. Kita zoom sikit. Itulah free range Rock Island. Ada beberapa tekok kat sana, belah sana. Dia di sebalik sana. Okey. Ni semua Napier. Start je benih, projek je benih. Je benih sekilo RM3. Lepas tu tambah angsa dalam ni. Tambah angsa lebih kurang dalam 50 ekor induk dulu permulaan. Lepas tu Rock Island dah ada dah. Dulu ingat tak Rock Island ni lah belah dalam rumah tingkat 2. Okey tu. Okey tuan-tuan, sekarang ni kita dah tengok tanah projek Tulus. Sekarang sambung perjalanan ke rumah sahabat di Bukit Jambul. Kita tengoklah rumah dia. Saja singgah sat. Okey, Jabatan Pulau Pinang. Sana jabatan kedua Imran. Nombor panjang gila. Okey, sampai dah tuan-tuan rumah sahabat kita. Tu dia. Rumah dia paling tinggi. Rumah dia paling tinggi. Mana satu? Jom kita tengok. Mana satu dia punya. Sampai dah. Okey dia naik. Sampai dah rumah dia. Tu dia. Macam kena kereta. Macam mana nak masuk ni? Bismillahirrahmanirrahim. Kita parking tu depan ni. Okey tuan-tuan, sekarang ni kita dah sampai dah. Jom. Rumah kawan kita, mari tengok tu. Jalan. Depan sikit. Lucik. Tuan kawan kita ni, sahabat kita ni, tahu dia belah ayam kat mana? Dalam bilik tu. Kat rumah tingkat 2. Tapi tak ada dah lah dulu. Assalamualaikum. Allah, boleh rekam ke ni? Salam sikit. Allahumma salli. Seorang buat tak main. Oh, tak main. Main. Masya-Allah. Sini ada. Satu terang. Johor tak daripada Pengerang tu sampai ke Melaka sepadan Selangor. Tak ada permainan. Maksudnya apa? Kalau macam Pulau Pinang, Kedah, Kelantan, dia ada permainan banyak. Okey tuan-tuan, sekarang ni saya dah ada dekat Durian Tree House Dia kat balik pulau. Durian Tree House. Kita makan musang king dan juga durian lain dengan view depan saya ni, tengok tuan-tuan. Oh dia. Makan durian menghadap view. Sempoi dah. Kita duduk sini. Tengok dia potong. Ni apa, susu? Ya. Kita makan musang king pula kan? Musang Okey. belum. Musang king belum lagi. Ui, bau kuat sedap Oh, best. Durian susu. Last kali baru kita makan musang king. Tengok kakak hantar. Okey, tengok kakak tu hantar. Okey. Yeza. Sambil makan durian menghadap tu. Oh, cantiknya kawasan. Tuan, durian susu sampai dah.
Tu dia susu. Ni Musang King. Alamak. Bila selesai. Tu. Musang King the best. Musang King tengok beza tu biji dia kecil je. Ni yang susu besar. Puas hati. Mantap. Wish best. Tengok tu. Radang dia. Makan dalam dusun durian menghadap tu. Musang King grade C ke apa makan pagi. Ini lepas ni. Best. Tapi ada Andi. Tak apa. Okey tuan-tuan. Takat tu saja perkongsian saya pada hari ini. Inilah perjalanan di Pulau Pinang. Macam ni ya, enjoy. Buat kursus, hantar ayam, sehari makan durian, makan mi udang. Lagu tu lah kehidupan tuan-tuan. Okey. Dia tu ni balik pulau. Okey, takat tu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempoi. Ni kelapa sarbat. Ayak kelapa sarbat dengan mi sotong Hamid Patom. Ni legend ni daripada zaman saya sekolah rendah ada dah. Bagi kita makan kat Esplanade kali ni. Mantap.